Okey geng, kita nak buka coil plug Nissan Almera ni. So saya nak tunjuk nak kena buka apa. Ini satu, sini satu. Okey, skru intake ni ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 kat sini. Okey, dan hose semua kena buka. Throttle body pun kena buka. Kalau tak, dia tak boleh nak masuk nanti. Bila nak pasang nanti, dia susah nak masuk. So kena, sini pun kena buka. Okey, untuk buka coil plug ni 1, 2, 3, 4. So kena keluarkan intake ni semua. Okay, let's go. Okay, first step kita buka dulu semua soket yang mana ada. Ni soket pun kita buka juga. Semua soket yang berkaitan kita buka. Ni clamp ni kita buka. Yang ni pun kita buka. Dan yang ni pun kita kena buka dulu. Buka dulu lah sebelum keluarkan intake. Kita dah buka hose. Hose dah buka semua. Ni dah buka. Okay, so bolehlah buka throttle body pula. Okay, throttle body ada 4 skru lah. 1, 2, belakang ni 1 dan ni 1. 4 skru. So buka semua. Throttle body dah buka. So kita start buka skru intake lah. Okay, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia selang-seli. Kata ni 2 biji lah. Sini 1, sana 1. Okay, skru ada 2 saiz. Atas pendek, yang bawah tu intake yang bawah panjang. Jangan kita tukar pula. So intake pun dah keluar. So coil plug dah keluar, plug pun dah keluar. Itulah sedikit sebanyak cara kita nak pasang dan ni balik lah, tukar plug untuk Nissan Almera ni. Memang agak merumitkan sikit lah, banyak kerja sikit lah. So owner pun cakap dah lama tak tukar plug. Kalau tengok keadaan plug memang teruk lah.